Filem pertama sekali? Lord of the Ring. Bukan. Itu yang jadi pokok bercakap tu. Oh dia nak pokok. Suara je. Dinosaur. Filem yang pertama? Yang pertama Jejaka Perasaan. Jejaka Perasaan. Jejaka Perasaan. Macam mana kau tahu ni? Macam mana kau tahu ni? Masa tu dia dalam perut lagi. Oh. Selepas itu? Jejaka Perasaan itu pun kebetulan, bukan semanja nak saya sebagai extra aje. Jadi Badul kebetulan ada pula pelakon yang sepatut datang itu tak dapat datang. Jadi kesudahnya kau ambil. Kau ambil je lah. Ini betul sekali skrip panjang kan. Kita bukan biasa berlakon melalui filem ni. Saya cubalah. Saya cuba, alhamdulillah benda tu berterusan. Kalau bakat tu dah ada, tak ke mana bang? Dia bakat dan berkat lah. Yes. Ibarat kata pepatah, kalau itik pergi berenang, kucing ikut sekali. Kalau itik lemas, kucing mati. Tak sempat nak ajar. Tak sempat nak ajar. Yes. Betul. Kalau jumpa rimau, mengucap je lah. Itu je. Betul bang. Ya. Tapi macam saya tengok Johan ada persamaan dengan abang. Tak ada. Tak ada. Sumpah tak ada. Mengaku tak ada aku. Tengok rambut dia pun lain. Tapi ramai mengatakan abang ni ada kena-mengena dengan Johan. Cuba abang cerita. Siapa yang kena tu? Kau boleh, kita tak nak berahsia di sini. Boleh abang luahkan. Sudahlah kau tak nak berahsia. Abang Jack marah sikit Abang Jack. Tolonglah Abang Jack. Cerita lah kat mak. Mak nak tahu tau. Okey lah ya. Pasal nak tahu sangat kan. Paksa bokak lah ya. Bokak. Alamak bokak. Dia ni sebenarnya anak abang saya. Anak abang-abang. Abang-abang. Jadi? Abang-abang. Bukan adik-adik tau. Please. Abang-abang. Tak suka tau. Tolonglah. Jangan kita fikir. Okey, sorry. Jadi kebetulan masa tu saya dalam Tarama. Kita orang, mak dia pun ada sekali sebagai penari, sebagai pelakon di pentas. Jadi dia masa tu baru lahir. Jadi dia membesar dalam buayan dekat dalam bas kat Tarama tu lah. Tapi ini jangan cerita kat orang. Yes. Tolong jangan cerita kat orang. Kita ambil kat sini je ya. Yes. Orang takkan tahu bang. Orang takkan tahu? Yes. Kalau orang tak buka lah. Dia membesar dalam bas? Ya. Oh patutlah power M dia besar bang. Itu sebab dia bergerak. Netizen kau ke mana? Dia cakap dengan saya. Dia daripada utara selatan tu. Oh. Sebab kalau letak kat situ, lepas kat situ, lipat kudung. Jadi kita orang dah tahu, kita tak pasang pelangkap lagi dah. Dah tahu dah macam tu. Biar lepas je. Dia tak membahaya, cuma laju. Pasal masa tu nak cari pamper, nak cari nak benda dah. Yalah, on the way semua kan. Kau duduk sana lah. Kenapa? Kau duduk sana lah, biar dia satu geng aku. Kita interview dia pula bang kan. Jadi kan? Macam mana perasaan tu bila dapat bapak saudara macam ni Johan? Sebenarnya bukan aku pintar. Alamak. Aku cacat ke? Aduh, tak, ini mungkin dipanggil keturunan lah. Kan, keturunan di mana start daripada dia, barulah aku. Siapa keturunan kau? Tu dia, kau dengar tu. Gila. Mestilah atuk dia. Atuk ni bapak kau. Lagi tak reti. Atuk aku, bapak dia lah. Aku faham, aku faham. Biasa nak bergaduh dengan aku pasal tu. Okey, tak apa. Kita redakan balik. Kita redakan balik. Habis nenek kau? Mak kau. Dia tak ya. Baru kau ingatkan aku. Baru kau ingatkan aku. Habis kau tak tanya pun. Kau tanyalah. Saya nak tanya mak saudara berapa? Kalau nak ikut adik-beradik bapak aku je. Bapak kau. Memang banyak. Pasal banyak mambang-mambang yang menjaga. Patutlah. Jadi bang, saya dengar apa yang saya call tadi abang, saya cakap nak suruh abang datang sini. Jadi sebelum tu abang ada bawa gambar tak? Yang saya suruh tadi. Sebenarnya memang saya ada simpan gambar dia lama. Gambar-gambar sejarah si Johan ni lah. Itu sebab dia pasal ambil Johan. Pasal saya juara. Jadi tak sama. Yes, I naik Johan. Juara sepanjang tahun. Okey. Jadi boleh kita tengok gambar tu. Jadi kalau boleh pun ini jangan tunjuk kat orang. Kita tengok je, jangan tunjuk kat orang. Pelik gambar ni macam pelik bunyi ni. Nanti kita akan tahu sejarah dia. Okey. Macam-macam. Macam mana kelahiran dalam bas ni? Yes. Dan macam mana watak dia, rupa dia sendiri kita boleh tengoklah. Ya. Jadi sama-sama kita saksikan. Ini tidak ada make up apa-apa ya. Jadi yang dia tengok tadi yang dia begini tu, itu selepas di bedah siasat baru betul. Baru betul. Oh dulu tak betul lah bang. Kecil tu.
Teruknya kau Johan. Aku tak sangka kau masa kecil intercooler besar. Intercooler terbonjol macam tu. Pak Gad panggil halau dua orang ni keluar. Aku pula yang kena. Kau tim ada, mana boleh. Jadi bang, dalam abang kira dikelaskan sebagai penghibur Malaysia lah kan. Bagi saya abang walau macam mana abang tetap nombor satu di hati saya. Ya. Yes. Hati. Kenapa bang? Confirm. Yes. Nanti air kopi 2. Roti canai tu yang koyak-koyak tu ya. Jadi abang memang tetap nombor 1 Malaysia bagi saya lah kan. Apa kata beri tepukan untuk abang Salim. Terima kasih. Jadi saya nak dengar juga nasihat abang kepada artis-artis baru, artis-artis lama. Macam mana abang boleh bertahan sepanjang inilah kan. Satu lagi kita ada mesti ada satu target. Kemudian kita ada pegangan hidup kita lah. Yes. Kerana kita apa yang abang pegang tu? Saya mana yang sempat lah, kalau mic lah. Pandai. Maknanya kita orang Melayu, kita ada budaya, kita ada keluarga. Jadi tak banyak sedikit, walaupun kita hanyut macam mana pun kita balik ke pangkal jalan lah. Kata orang kalau sesat di ujung jalan, balik ke balai polis tanya kat mana jalan yang sebetul. Lain pula sound dia kan. Maknanya kita ada panduan lah hidup. Kena ada, macam mana pun kena ada. Jadi itu juga kita samping kita nak mencari rezeki yang dah sedia ada, kita nak mengharapkan juga berkat tu. Jadi bila berkat tu ada, kita akan dapat kesejahteraan tu. Kesejahteraan itulah yang susah nak cari oleh umat Malaysia sekarang ni. Jadi alhamdulillah kita banyak kesabaran lah. Jadi nak dah apa tadi Tuan Haji? Tuan Guru, terima kasih Tuan Guru. Okey, jadi apa kata kita beri tepukan gemuruh untuk Saleh Yaakob sekali lagi. Lagi. Memang versatile, semua watak dia boleh bawa. Johan ada apa-apa? Kau macam dengki je ni. Bapak saudara jangan dengki lah. Tak ada. Tak apa, pasal lepas ni kita berdua je, dia tak ada. Yes, bagus. Aku suka. Lezan. Lezan, Saleh Zizan. Lezan. Laser tau dia orang. Alright, itu dia Saleh Yaakob. Terima kasih bang. Habis dah? Habis dah. Allah. Ada lagi. Abang nak nyanyi ke? Tak nak. Tak nak. Alright, sama-sama. Tepukkan sekali lagi. Saleh Yaakob. Bila ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, hanya terdengar melodi cinta yang bergema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semedu kopi.